Banyak. Abang, sudah makan tak? Belum ah? Jom I belanja you makan. I bagi you RM50, you bawa I pi you punya favorite pot makan boleh? Dekat-dekat pun boleh. Rehat sekejap. Jom lah, kami pergi makan sana. Mari. Serius tak? Serius? Nama apa abang? Anwar. Okay, nice meeting you. Jom, sekarang kami pergi. Hari ini, you mau makan apa? Kambing, daging? Jangan malu, order saja. Nak makan apa? I nak set ayam. Satu. Thank you very much. Abang, you pernah nampak I punya video? Ada hari tu I tengok dia ada belanja, ada member juga. You punya member? Nama apa? Lan. Lan. Itu you punya member ah? Ini sama kalau rambut dengan dia. Tengok Lan, kawan dekat sini. Wah, sangat wangi oh. Sedap. Oh. Pedas tak? Wah, ini pedas. Tapi ini sangat sedap. Abang, you umur berapa? Kahwin sudah 37. Sudah kahwin tak? Oh, sudah divorce. Tak apa. I nampak tadi you cakap divorce macam ada malu sikit, tapi tak payah malu dia. Ini banyak orang pun ada experience macam ini. So tak apa. Abang sekarang you punya fokus apa? Jadi, I nak berniaga. You nak berniaga? Yang macam mana? Tapi I tak jumpa lagi apa yang I nak berniaga. Oh, tapi ada niat nak berniaga. Selain daripada buat rider, hobi abang yang macam mana? I suka juga I banyak tengok yang orang macam you lah. Oh, macam makan tak? Kalau you tengok banyak makan, you kena buat bisnes makan. Kena berniaga barang yang sendiri suka. Baru you boleh buat sampai seronok. Baru happy. Saya berniaga homestay. I ada homestay dekat Georgetown. I sangat suka bisnes ini. Kenapa? Homestay kan dia industri macam travel, tourism. So, orang datang sini jalan-jalan cari makan. I tengok dia orang macam ni, I pun happy. I suka bisnes ini. Baru I boleh buat lama. Baru boleh sukses. Kisah sedih sikit lah. Kenapa? I punya phone rosak. Okay. Jatuh. Dan dia punya screen kira memang tak nampak terus. Jadi ni phone pun kawan dia kasi. Dia kasi pinjam dulu lah. Sebab dia sudah tak buat rider. Handphone dulu dia pakai buat rider. So dia kasi I pinjam dulu. Malam I sedih. Dan tiba-tiba you datang. I begitu dong. Hari ini happy lah. Kami manusia kan dalam hidup mesti ada up and down ya. Paling penting stay positif. Hari ini you boleh jumpa I ataupun I boleh jumpa you ini pun fate tau. Mungkin Tuhan panggil I hari ini datang cari you, bagi you happy sikit. Betul tak? Abang, tambah ayam boleh ya? Ayam saja. Ayam sudah habis. Banyak. Syok. Tadi Abang Anwar cakap ini bos lah, memang 3 adik-beradik, semua badan besar. Ini dekat KL sangat famous. Pagi pukul 3-4 macam ni 1 jam lebih kurang boleh dapat berapa order? Mungkin tak hujan pun 1 jam saya dapat 3-4 order. Wah, banyak juga. Banyak tak rider yang hantar dekat pagi macam ini? Kurang kan? That's right. Siapa yang jalan tengah malam memang Mesti dapat ya? banyak. Lain kali kalau nampak I, jerit saja I punya nama. Okey? Okey, jom.